Waalaikumsalam. Ya, tanyalah. Tak ada masalah. Itu yang kawan tak tahu tu, bang, yang sebenarnya. Sebab dulu, masa kawan umur belah-belah ke awal-awal 20-an dulu pun, kawan dah berjumpa dengan kira nenek saudara kawan lah. Dia hampir-hampir dekat 100 tahun umur dia masa tu. Dia pun tak ingat Tok Dagang ni band apa. Arwah pakcik kawan yang sulung tu lahir tahun 31, meninggal umur 87 pun tak tahu. Sekarang ni Tok Dagang ni diorang cakap merahsiakan. Dia ni nama dia tu pun wallahu alam, sama ada nama sebenar ataupun nama lain. Kita pun tak tahu kat sini. Puas kawan gali, puas kawan cari. Tapi seingat kawan dulu-dulu memang ramai yang mencari dia lah. Ada yang mencari dia. Orang-orang dalam bidang perubatan tradisional dengan orang-orang ilmu seni mempertahankan diri pun mencari dia juga. Sampai mencari kubur dia. Kubur dia pun kami tak tahu. Yang kawan tahu kubur arwah tok kawan je. Kubur dia kami tak jumpa dekat mana. Puas kawan mencari, bertanya dengan orang tua. Orang tua dah banyak tak ada. Jadi kawan tak dapat nak pastikan, nak bagi tahu tentang jawapan awak ni. Itu sajalah.